Tertib bahasa, indah bicara, Ramadan mulia kini berlabuh. Bulan ibadah penuh pahala, semoga berkat kekal menyuluh. Bersama saya Sharifah Alia Safia dari The Heights One TV Channel. Pada hari ini, tanggal 27 Mac 2025, di Dataran Zaitun SMK Darul Aman Heights 1, Majlis penutupan Ihya Ramadan diadakan sebagai tanda berakhirnya program yang penuh dengan penghayatan. Pelbagai pengisian menarik telah disusun bagi menghayati bulan yang penuh keberkatan ini bersama warga sekolah. Mari kita sama-sama ikuti perjalanan majlis ini dan menikmati kemeriahannya. Dalam kesusahan dan kesempitan, sedangkan kami berada dalam kesenangan dan kemewahan. Justru itu ya Allah, kurniakanlah kepada kedua-duanya tempat yang teristimewa di surga-Mu ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu ad-din walau karihal kafirun. La الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله
ucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri dengan doa dan harapan. Mudah-mudahan Aidilfitri yang akan kita sambut ini adalah Aidilfitri yang membawa kemenangan kepada kita selepas kita berjuang dengan ikhlas kerana Allah SWT dalam bulan Ramadan yang mulia. Jadi kepada semua anak-anak pelajar khususnya, sepanjang bercuti, kita akan mula bercuti esok sehingga 5 hari bulan April. Jadi sepanjang bercuti sepanjang Hari Raya Aidilfitri ini, jagalah keselamatan kamu. Jangan terlalu seronok. Biarlah Hari Raya ini kita bersederhana, kita tidak melupakan tugas kita dan tanggungjawab kita. Maka dengan lafaz mulia Bismillahirrahmanirrahim, cikgu merasmikan penutupan program Ihya Ramadan 1446 Hijrah Sekolah Menengah Kebangsaan Darul Aman Haid 1. Ibu serahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Hafiz Iskandar dari Dihat Swan TV Channel. Bersama saya Ustaz Zamri bin Razak. Baiklah Ustaz, bolehkah saya tanya beberapa soalan pada Ustaz? Boleh, insyaAllah. Untuk soalan pertama saya, apakah aktiviti utama yang dijalankan sepanjang bulan Ramadan ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tim TV PSS SMK Rumah Haid 1 di atas wawancara yang terbaik ini. Jadi Alhamdulillah, seperti mana rutin-rutin daripada tahun-tahun yang lepas, setiap Ramadan yang datang, kita telah susun beberapa aktiviti di antaranya seperti tahun-tahun yang lepas juga, iaitu aktiviti berpagi-pagian, iaitulah program Al-Quran di Hatiku. Kemudian kita ada program Tadabbur Al-Quran, kita ada Kapsul Ramadan, kuliah 3 minit, kita ada program Jom Selawat, kemudian kita ada solat sunat duha, kemudian kita juga ada iftar jama'i, iaitu majlis berbuka puasa perdana, yang mana pada tahun ini Alhamdulillah sambutan yang amat menggalakkan daripada semua pelajar dan juga guru, kehadiran melebihi 600 orang. Jadi ini merupakan satu petanda yang sangat baik, menunjukkan bahawa program seperti ini mendapat sokongan daripada seluruh warga Sekolah Menengah Kebangsaan Darul Aman Haid 1 pada tahun ini. Alhamdulillah. Baiklah, terima kasih Ustaz atas perkongsian tadi. Untuk soalan kedua saya pula, apakah cabaran yang dialami semasa menjalankan aktiviti Ihya Ramadan ini? Di antara cabaran yang dihadapi adalah yang pertamanya, bila ada di kalangan pelajar ni yang kehadiran dia agak lambat ke sekolah lah. Jadi apabila program Al-Quran di Hatiku ni dia bermula seawal 7.15 pagi. Jadi kalaulah pelajar-pelajar tu yang kedatangannya lambat, jadi yang beri kesal lah. Jadi pelajar tersebut tidak dapat bersama-sama dalam program dah. Jadi insya-Allah pada tahun hadapan kita berdoa dan kita berharap mudah-mudahan semua masalah yang timbul pada tahun ini kita akan cuba buat penambahbaikan dan kejadian yang sama tidak berulang lagi, insya-Allah. Baiklah, saya juga berharap cabaran yang dialami Ustaz tadi juga tidak berulang untuk tahun depan, insya-Allah. Untuk soalan terakhir saya, apakah harapan Ustaz untuk program Ihya Ramadan ini pada masa yang akan datang? Okey, harapan saya khususnya kepada program-program yang telah kita anjurkan, kita harapkan ia telah meresap ke hati pelajar. Sebagai contoh, program Al-Quran di Hatiku, dan kita berharap Al-Quran ni bukan sahaja dibaca sewaktu bulan Ramadan, tetapi ia akan dibaca pada setiap hari di mana-mana sahaja kita berada, kerana ia merupakan satu-satunya mukjizat terbesar Nabi Muhammad yang Allah tinggalkan kepada kita. Jadi kita mengharapkan semua pelajar-pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Darul Aman Haid 1 mengambil kesempatan ini dan sentiasa menjadikan Al-Quran ini sebagai panduan, sebagai bacaan harian. Dan kita mengharapkan juga supaya pelajar-pelajar ini terdidik dengan semua isi kandungan Al-Quran. Dan kita harapkan program seperti ini akan terus berlangsung seperti yang telah kita adakan, dan dia akan berlangsung sampai bila-bila, kerana ia memberi satu kesan yang sangat positif kepada saksiah dan juga peribadi pelajar itu sendiri.
Terima kasih Ustaz atas perkongsian tadi juga. Sama-sama. Baiklah, itu saja daripada saya. Saya ingin mengucapkan terima kasih juga Ustaz kerana menghadiri sesi temu pada hari ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Okey, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Kaisarati Ahmad Nasir dari The Heights TV Channel. Di sini saya bersama Ustazah Nik Muminah binti Nik Syafi'i selaku guru kanan kemanusiaan yang akan berkongsi pandangan beliau mengenai program Ihad Ramadan yang telah berlangsung pada bulan ini. Baiklah Ustazah, izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan saya kepada Ustazah. Ya. Okay. Soalan pertama saya, apakah objektif utama program Ihad Ramadan ini dan adakah ia berjaya dicapai? Okey, terima kasih Kaisara. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kerana menjemput saya untuk berkongsi beberapa perkara berkaitan Ihad Ramadan. Okey, untuk objektif program Ihad Ramadan secara umumlah objektif ni kita pecahkan kepada dua. Satunya dari segi maksud Ihya itu sendiri iaitu menghidupkan Ramadan. Okey, jadi objektif utama program ni ialah untuk kita mengajak seluruh warga SMK Dihai 1 untuk menghidupkan Ramadan yang datang setahun sekali sebulan ini sahaja. Okey, yang keduanya kita nak beri pendedahan kepada anak-anak pelajar dan juga warga sekolah tentang apa amalan-amalan baik yang kita boleh buat untuk menjayakan dan mendekatkan diri kita kepada Allah sepanjang bulan Ramadan ini. Okey, itu sahaja. Okey, baiklah. Terima kasih Ustazah. Soalan kedua saya ialah, bolehkah Ustazah kongsikan bagaimanakah perjalanan program Ihad Ramadan ini pada bulan ini? Baiklah, jadi Alhamdulillah untuk tahun 1446 Hijrah ini sekali lagi lah kita berjaya melaksanakan pengisian yang sangat bagi saya sangat berguna lah untuk anak-anak pelajar dan warga sekolah. Okey, antaranya bermula daripada awal Ramadan kita dah mulakan dengan program Istiqbal Ramadan, menyambut kehadiran Ramadan. Kemudian pada setiap hari kita penuhkan dengan aktiviti Al-Quran di Hatiku yang mana seluruh warga sekolah terlibat untuk bacaan Al-Quran, tadabbur Al-Quran dan mendengar ayat-ayat Al-Quran sekurang-kurangnya sebagai pengisian hati setiap hari. Selain itu kita adakan juga program Kultim iaitu kuliah 3 minit yang disertai oleh anak-anak pelajar. Kita adakan juga majlis berbuka puasa iaitu iftar jama'i. Kita adakan juga program tadarus Al-Quran yang mana beberapa orang pelajar terpilih kita telah kumpulkan untuk menghabiskan bacaan Al-Quran mengikut juzuk-juzuk yang ditentukan dan macam-macam lagi program yang tak tersenarai lah untuk saya sebut kat sini. Baiklah Ustazah. Dan soalan terakhir saya ialah, apakah perancangan pihak Panitia Pendidikan Islam untuk meningkatkan lagi program Ihad Ramadan pada masa yang akan datang? Baiklah, perancangan jadi apa yang baik pada tahun ini insya-Allah kita akan teruskan dan kita akan tambah baik lagi. Okey, jadi antara yang kita nampaklah satunya mungkin kita nak libatkan lebih ramai peserta untuk program tadarus. Untuk makluman tahun ini kita hanya berjaya pilih 70 orang sahaja pelajar untuk tadarus Al-Quran. Jadi untuk akan datang mungkin kita lebihkan, mungkin sampai 200 orang atau mungkin seluruh pelajar sekolah. Okey, kemudian dari segi penglibatan Kultim, kita akan buka lagi kepada semua peringkat, tak tertumpu kepada menengah atas saja, mungkin kita tambah menengah rendah dan program-program lain seperti tazkirah ataupun peringatan secara maya, sebab kita tahu remaja zaman sekarang sentiasa dengan gadget, dengan handphone. Dan yang ni kita masih lagi dalam percubaan iaitu tazkirah ataupun kultim dalam bentuk maya. InsyaAllah tahun depan kita akan betul-betul laksanakan. Tahun ni kita rancang tapi mungkin kekangan masa kita tak boleh buat. Untuk tahun depan kita akan laksanakan. Okey, itu sahaja. Baik Ustazah, terima kasih atas pandangan Ustazah sebentar tadi. Bulan Ramadan, bulan yang mulia, penuh berkat, membawa cahaya. Semoga amalan sentiasa terpelihara menjadi bekal hingga ke syurga. Saya Amirul Arif dari The Heights TV Channel
ingin mengucapkan terima kasih kepada semua penonton yang menonton video ini, dan sekali lagi selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin kepada semua penonton. Jangan lupa like, subscribe dan share video ini kepada rakan-rakan semua. Bye. SMK Darul Aman Haid 1 mengucapkan